Tunisia ni ada sekolah Islam. Jemaah. Lepas tu anak ambil anak tulis surat. Berapa? 1970. 70. 1970. 1970. Lepas tu dia jawab mari. Jawab mari dia suruh pergi. Lepas tu kita pun pergi. Pergi sampai sana tu boleh ngaji halu dah. Uya minhah tidak boleh. Makan free, tidur free. Lepas tu kita tak guna. Dia guna maktabah. Tahun ni orang molek ngaji di tu ni. Dia guna maktabah. Tu guru main ngajar dia pergi mondok. Lepas tu kita pergi cari di maktabah. Di sini ada setengah budak tak kenal maktabah ngaji. Jadi bila kita masuk maktabah, kita nak. Kita royak orang jaga tu, dia bagi kita. Dia tunjuk, ni, bagi kita ambil. Lepas tu kita tengok orang lain pula. Boleh tengok orang lain lagi. Jadi terbuka sikit lah. Suka kan baca tu, suka kitab tu kerana kita masuk maktabah. Lepas tu kita boleh nak rajin baca, yang kita baca kitab tu lah semua. Lebuhan ni baca ni. Dia ambil kitab macam-macam lah. Macam-macam. Entah semua tu. Tu bagus segi. Saya ingat agak tu. Jadi kita dengar ngaji tak boleh kitab. Tulis pas. Tu masa ngaji tu ni tu. Waktu nak ngaji tu ni tu, kau tu anak gitu anak bini dah. Jadi anak bini umur 18. Lepas tu boleh anak 2 orang, 20 anak pergi ngaji. Apabila pergi ngaji ada bini dah. Umur 20 dah pergi ngaji tu? Umur 20. Umur 20 besar. Jadi kena kelik. Jadi dah ada anak dan bini tu tua suruh kelik. Kelik. Bawa kelik sini tu, tua kita suruh pergi ngaji Mesir. Dia tu jauh tu ni. Lepas tu boleh pergi ngaji Mesir pula. Pergi ngaji Mesir. Jadi akhirnya habis ngaji Mesir lah. Tapi sebelum anak pergi tu, bukan ngaji sejik saja. Bukan ngaji Darul Ulum saja. Ngaji kok kampung. Ada juga ngaji. Ngajar rumah. Suana ni ngaji itu dia panggil bemak pandai. Dia klik Jawi, dia buka pondok ke apa anak tak tahu. Lepas tu anak dia klik anak tak tahu. Orang dia duk ngajar Quran, ngajar kitab. Di rumah dia. Lepas tu buat ihtirah. Buat ihtirah ni lepas buana mesapai ni demo ni tak ada lagi lah Mekah. Buana klik dia tak ada lah. Lepas tu tak tahu lah mana. Tapi anak-anak dia tak ada Mekah lah ni. Anak dia jadi besar-besar. Dia kerja di Riyadh, kerja di Jeddah. Lepas tu di Mekah ni dia orang besar. Dalam tempat kerja itu tak kena royak lah. Main jadi anak dia masya-Allah mengaji payah boleh. Sekolah tu dia boleh dapat ianya. Dia boleh jadi rakyat Saudi. Lepas tu ngaji itu apa ni bemak pula. Tok guru Quran. Lepas tu bemak bapu. Tok guru Quran. Bemak bapu ni suka kali. Dia tak bining. Orang kita semua ngaji dia oleh sejik. Dia pandai kiraah semua. Siapa orang Arab akhir igak dia. Sebab apa igak? Dia mengata hidup main Quran. Dia tak biasa dengar. Itu motor yang mari ikut riak mana. Fuk jahai aja. Lepas tu tengah malam itu ajar orang tu. Walale. Itulah. Dia kata duk main igak. Igak dia motor tersepih. Kelip mati Jawi. Kau tu anak duduk tu ni. Kena waktu Mak awak kelip atas kelip tarhil. dia tak say baca lagu. Dia tak tahu, dia tak kerti. Tak kerti. Tukar hantar mari tak. Tak ada lagi tahfiz Quran. Tapi ada ke dah? Tahfiz tak ada Quran. Bo mari masa boleh jadi sebelum pada 1977 tu. Jadi 19 apa ni ni sitin 360 460 tu ambil di 60 orang yang main ngajar tu tak sebab anak tahu kan orang Tino hak tu ngajar orang Tino buka Quran tahfiz Quran orang Tino hak tu tuan lah yo ayat buka tahfiz Quran yo orang kita tapi orang Kedah lah dia yo orang Kedah bini yo laki orang Kelantan kan tu tuan lah Tino ni tu Quran ni masyhur lah. Di Jawi semua orang Tino duk ngajar kelik Jawi tu ngajar tuan lah.
Jamilah tak saya rumah Kelantan. Lepas tu bini anak. Bini anak jadi guru sekolah aja. Petai je pergi ngamuk dia. Pergi ngajar. Akhir tu buka sekolah, tahfiz dalam kos semua. Budak Tino. Pia muda. Bini anak. Kan umur dia tak anak menulis mana. Cuma dia tak guru Quran. Kalau itu orang nak jadi tu guru Quran, tahfiz Quran buat kampung ni, dia kena mai minta di bini anak. Lepas tu atas di bini anak ni orang Mesir. Orang Mesir, Tino Mesir. Lepas tu Tino Mesir ni dia tak kerti cakap, tak pandai cakap Saudi lah. Lepas tu dia ambil bini anak. Kalau tu bini anak dia ngajar sekolah, lepas tu ngajar tahfiz, boleh 2 gaji. Jadi 2 gaji dah. Senang itu tu. Jadi orang kita juga yang terlibat dalam tahfiz. Mesir. Mesir. Orang Mesir. Orang Mesir. Orang Mesir mari dia buka tahfiz Quran. Dia tak guru Quran. Jatuh dan Tino. Lepas tu orang Tino ni gaji tahfiz Quran semua orang Tino ni anak gede ambil di Rabitah. Kau tu baru buat Rabitah tak ada buat lagi. Dia ada maktab di tepi sijik. Akhir bulan nak pergi buat baik. Lepas tu berapa gaji orang? 200 riyal. 300 riyal sebulan. Bukan 10 ni. Sikit-sikit. Okey. Zaman dulu dia mau baca Quran Fort Saudi dia tak ada berlagu, dia baca lagu mana? Tak pandai. Tak ada. Orang Mekah pandai. Orang Mekah supaya kita. Kerana kita ngaji di Mekah kelik ngajar di Pondok Jawi. Tok guru Quran Mekah. Ya. Orang kita ngaji Mekah kelik dengan ngajar Jawi di pondok di mana. Orang Wahabi tak pandai. Tak ada. Orang Korea kono dia tak pandai. Dia baca tak sepuluh kita. Tak pandai berlagu, tak pandai. Dia orang minta pasir. Tak saya tak berlagu dia. Lepas tu nak raya. Supaya ni tak imam masjid semua tu dah. Itu apa baca sedap semua ni. Mana bila? Baru dah. Mana boleh jadi sekitar 40 tahun. Ya, gitu. 40 tahun itu ya. Baru orang mai ikut riak jadi taimeh. Dulu taimeh orang Mekah semua. Lepas tu kau nak mari tu orang Mesir. Mesir dia. Jadi qiraah Mesriyah jugalah hawan apa ni apa. Dak mana hak sungguhnya kita kena puji orang Mesir. Orang Mesir. Sekolah Jamiah semua sini orang Mesir buat. Quran mengajar jatuh dari masjid, ketua dia orang Mesir. Lepas tu baru boleh ke orang Saudi. Pandai tu halah dia klik. Jadi kita tak boleh tinggal lah. Terima kasih kepada orang Mesir. Pak kita sendiri pula. Dan tu kena Islam semua di dunia ni. Semua banyak ke habis Azhar. Klik tu buka jamiah negeri macam-macam. Azhar ni 1000 tahun lebih dah. Lepas tu hak mendetek Azhar tu dia tak baca sejarah Azhar. Lepas dia tak baca buku-buku mazhab. Ini masalah. Lepas tu bak ngaji lagi. Kok kampung kita ni ada ngaji Quran, ngajar Quran saja tu guru. Sebab itu Allahyarham bin Makbula yang panggil. Dia ada anak royak ni lepas tu anak sapi. Lepas tu dia mau lepas tu anak pergi sampai 7 tahun duk klik kos. Jadi tok guru ni anak tak gaduh lah. Lepas dia mati mana, dia klik mana. Tak tahu tu. Cuma kita kenal kalau kita dah ada sini kita ngaji dengan demo. Klik gitu ni sekali lagi. Gapo banyak tajribah pengalaman hak itu ni molek selain daripada ngaji nulis bagi cari di maktabah gapo molek lagi. Maka tu mana boleh thaqafah ammah. Thaqafah ammah. Jadi bukan kita duk ngaji. Dirasah lah dia. Thaqafah aja mana cara. Mana cari ilmu lah. Jadi kita boleh buka, suka baca, suka beli kitab tu. Kerana kita ngaji tu ni. Sebab ada maktabah. Ada maktabah. Lepas tu kalau ada ngaji tu ni tu, pergi mana nak pergi kerja di Fransa. Pergi cari duit. Jadi duduk pergi 2-3 tahun. Lepas tu kelik. Putus tak dengan ngaji Mesir tak boleh pergi lah. Jauh. Kau tu jadi hidup sedap sikit lah. Ada rakadah dulu kita cari burung detal. Ada? Jadi burung.